Ramai lagi yang tak tahu pasal kewujudan kafe ni yang jual makanan dia sedap-sedap, and lepas tu siap ada basket and korang boleh lepak lagi kat luar. So hari ni aku nak bawa korang pergi dekat Tuah Cafe. Yang aku pergi ni cawangan Eco Majestic Semenyih. Rupanya orang Semenyih gatekeep kafe ni daripada orang luar tau, sebab makanan-makanan dia bukan main besar lagi portion dia. Aku order sikit je, tak banyak pun. Spaghetti creamy tom yum dia ni korang wajib ambil sebab rasa tom yum dia tu kuat gila and wangi tau. Butter chicken rice dia ni pun tak nak kalah dengan portion yang banyak macam ni. Rasa creamy dia tu kuat, and yang paling best sekali, kalau nak rasa lagi kick, korang tuang je chili oil dia ni. Confirm korang akan terangkat makan buttermilk dia ni. Lepas tu for you platter ni wajib korang ambil kalau korang nak share ramai-ramai, sebab dalam ni ada onion ring, ada meatball. Bukan takat tu je, dalam platter ni pun korang boleh dapat BBQ chicken wings. Untuk aku dia punya sos ni ada rasa something unique sikit sebab dia ada rasa kicap manis sikit. Dalam ni pun ada cheesy fries, so korang boleh share dengan kawan-kawan korang. Untuk air aku order 3, buttercream latte, sirap bandung special dengan ni dia punya matcha strawberry. Sirap bandung special dia ni wajib korang ambil sebab rasa creamy, lepas tu si ada rasa soda lagi. Matcha strawberry dengan buttercream latte dia pun boleh tahan sedap juga. Untuk dessert aku ambil dia punya strawberry cheesecake. Memang layan. Yang mana nak cari banana pudding kat sini pun ada tau. Makan sambil lepak-lepak dengan basking, memang layan. So korang jangan lupa datang. Apa pun kita santai-santai je.